5 sebab kenapa anda patut beli Volvo XC60 facelift. Nombor 1, harga memang berbaloi gila. Varian permulaan XC60 B5 all-wheel drive core bermula dari RM329,000. Nak spek lebih lengkap, beli yang ini, T8 all-wheel drive Ultra yang berharga RM363,000. Ianya masih lebih murah dari Mercedes GLC 350e yang berharga RM400,000. Dapat kereta premium, penuh kelengkapan tapi tak rasa mahal berlebihan. Nombor 2, facelift baru Swedish Beauty Understated. New grille, lampu belakang gelap, 11.2 touchscreen baru dengan Snapdragon Plus Google built-in. Nampak lebih moden tapi tetap tenang, elegan, understated Swedish style. Bersih, simple dan tak serabut. Nombor 3, trend kuasa padu dan jimat minyak. Trend kuasa T8 all-wheel drive Ultra memang power. Engine 2-liter turbo, motor elektrik bagi 462 PS dan 709 Nm torque. 0 ke 100 km sejam dalam 4.8 saat. Siap EV range 89 km. 2 kali ganda kuasa berbanding kebanyakan pesaing tapi masih jimat minyak sebab plug-in hybrid. Nombor 4, ciri keselamatan semua standard. Tak perlu add-on, ada AEB, BLRS, lane keeping, cross traffic alert, pilot assist, 360 camera dan macam-macam lagi. Volvo serius sebab keselamatan, manakala pesaing Jerman ada yang kena bayar tambahan. Jaminan standard 5 tahun tanpa had perbatuan, varian plug-in hybrid pula 8 tahun atau RM160,000 untuk bateri. Padu. Dan nombor 5, interior premium dan audio system padu gila. Standard pun ada panoramic sunroof, wireless charging, powered seat, digital meter 12.3 inci, rim 19 inci dan T8 Ultra pula tambah air suspension, HUD, memory seat lengkap dan Bose and Wilkin audio. Audio ni memang korang akan rasa sendiri. Sound dia crisp, clear macam live performance dengan 1410 watts dan 15 speaker. Kaki audio pasti suka. Macam geng, setuju tak dengan poin saya? Seperti biasa jangan lupa tu like, share, komen, hadir dan klik link bio saya untuk maklumat lebih lanjut. Ciao.